macam gitu ceritanya. Berkabut. Tolonglah berkabut. Aku ni tak tahu dah nak buat apa dah ni. Tapi bukannya pasal benda ni kita dah pernah bincang ke sebelum ni? Itu... Itu apanya, Engkau boleh tak jelaskan yang sebetul-betulnya? Kalau engkau datang sini semata-mata kau nak ungkit benda yang lama, baik tak payahlah kau nak ungkit benda yang lama. Aku pun tak sudi nak dengar. Tak berkabut. Bukan aku nak ungkit benda yang lama berkabut. Tapi benda tu memang buat hati aku rasa macam tak ni tau. Hati aku rasa macam tak tenang kalau aku tak lepaskan benda tu. Engkau pun boleh faham apa yang aku rasakan sekarang. Takkanlah kau tak faham apa yang aku ceritakan engkau selama ni. Kalau kau tak nak ungkit benda yang lama, apalah kau cakap benda yang lama? Aku tak nak dengar pasal benda tu. Tapi kau ungkit balik, kau ingatkan balik aku pasal kenangan lama yang paling teruk sekali dalam kisah silam aku. Ya, aku tahu berkabut. Tapi kau kena faham aku. Situation aku sekarang berkabut. Takkan kau tak faham aku lagi. Aku dah penat dah nak jelaskan berkali-kali dekat engkau. Tapi engkau selalu ego kau terlalu tinggi. Engkau tak nak dengar apa yang aku cakap dekat engkau. Sekarang aku nak jelaskan kat engkau, engkau pun tak faham. Tapi kalau engkau betul-betul tak nak faham apa yang aku ceritakan dekat engkau selama ni, okey, tak apa. Aku boleh je maafkan kau kali ni. Aku boleh bagi kau peluang lagi untuk kau dengar cerita aku. Tapi jangan sampai kau menyesal bila tiba waktunya. Kau akan menyesal semua hidup kau. Apa yang aku tak nak buat selama ni kat engkau, tapi aku akan buat juga. Kau jangan sampai aku buat macam itu kat engkau. Kau dengar betul-betul kau. Aku tak kira kau kawan aku ke apa ke, tapi kalau kau tak nak dengar cerita aku sekalipun, kau setidaknya kau kena faham apa yang aku nak bagi tahu kat engkau. Bukannya kau anggap aku ni macam sampah, kau tahu tak? Sedap mulut engkau cakap aku anggap engkau sampah. Kalau engkau bukan kawan aku tak bagi engkau datang rumah aku tak. Aku tak bagi kau tinggal kat rumah aku tak. Kau tahu tak? Rumah ni aku yang bayar. Tapi engkau cakap apa? Aku anggap engkau sampah. Kau dengar sini elok-elok. Kalau aku anggap engkau sampah, aku dah halau kau keluar dari rumah ni tau. Sekarang aku tak anggap engkau sampah, tapi engkau sendiri yang anggap diri engkau tu sampah. Kau jangan sampai aku buat kau. Buatlah. Kau ingat aku takut sangat dengan kau ke? Kau memang betul-betul buat aku geram berkabut. Naas kau malam ni dengan aku. Jangan buat. Tolong aku. Betul-betul aku minta maaf. Tolong jangan. Tak perlu kau nak minta maaf dekat aku berkabut. Sekarang sudah masanya kau tengok apa yang kau berlaku kat kau kabut. Jangan buat. Tolong aku. Betul-betul aku minta maaf. Tolong jangan. Tak perlu kau nak minta maaf dekat aku berkabut. Sekarang sudah masanya kau tengok apa yang kau berlaku kat kau kabut. Jangan. Ambil kau berkabut. Padan muka kau. Siapa suruh lagi kau cari onar dengan aku kan? Tapi kenapa aku buat macam itu kat dia? Memang apa salah dia kat aku? Tak apalah, biarlah. Dia dah pengsan dah pun. Sekarang aku nak larikan diri daripada dia. Aku tak nak siapa-siapa pun tahu kalau aku buat macam gini kat dia. Sebelum ada orang tahu aku buat macam gini kat dia, lebih baik aku larikan diri dulu. Lebih baik aku selamatkan diri dulu. Aku nak biarkan dia kat sini.
Berkabut, tunggu aku. Kejap lagi aku sampai. Aduh, penatnya. Aduh, penat je, ya Allah. Penat aku lari, ya Allah. Ini ke rumah dia, aduh. Jauh betul sampai dekat dalam hutan. Betul-betul lah Berkabut ni bagi lokasi rumah jauh betul sampai dekat dalam hutan. Seriously, ini ke rumah dia. Aduh, penat. Ini betul ke rumah dia ni. Dan apa pintu dia terbuka ni? Siapa yang masuk kat dalam? Dia seorang je ke? Pelik, tak apalah. Aku masuk dalam dulu, aku tengok apa. Berkabut, aku dah. Berkabut! Berkabut, bertahanlah Berkabut. Sekejap lagi kita orang akan bawa engkau ke hospital Berkabut. Bertahanlah. Aduh, macam mana dengan Berkabut aku risaulah dia kat dalam. Aduh, aku harap Berkabut baik-baik je lah. Aduh, hai. Macam mana aku harap dia baik-baik je lah kat dalam. Nurse, saya nak tanya, kawan saya kat dalam baik-baik je ke? Berapa minit lagi saya boleh masuk dekat dalam, nurse? Wak Masa Skylar, awak tak boleh masuk dekat dalam bilik emergency dulu sebab kawan awak tak pergi cek. Jadi buat masa sekarang awak tu dulu dekat luar. Nanti kalau doktor maklumkan saya untuk awak masuk ke dalam bilik emergency, saya akan maklumkan dekat awak balik, okey? Buat masa sekarang awak sabar, tunggu dekat luar dulu, okey? Buat tenang. Berkabut, aku datang. Siapa kau? Oh, kau rupanya. Dah datang dah kau, Erzo. Macam mana kau tahu nama aku? Entah, aku main teka aja. Dan ada benda aku nak cakap dengan kau sebenarnya, Erzo. Apa? Kau cakap je lah. Apa benda yang kau nak cakapkan sangat? Aku rasa aku tak ada salah apa-apa pun. Tapi kau kenapa kat sini? Aku kat sini sebab kawan aku sakit. Kalau kau datang sini sebab kau nak tanya kat aku, lebih baik tak payah. Aish, iyalah. Habis apa yang kau nak cakapkan sangat tadi tu? Aku nak bagi tahu kau, Berkabut masuk hospital sebab engkau kan? Engkau pukul dia sampai dia pengsan kan? Betul tak, Erzo, apa yang aku cakap ni? Tak, mana ada. Aku tak ada jumpa dia pun. Engkau nak salahkan aku, tiba-tiba nak tuduh aku, dah kenapa? Aduh, sakit bahu aku lah.
Tak, aku heran je lah. Jumpa orang salah tapi tak nak mengaku salah sampai buat member dia sendiri masuk hospital. Kau jangan mentang-mentang engkau kawannya berkabut, engkau boleh buat senalena tuduh aku. Aku tak tuduh kau, tapi hakikatnya memang betul kan kau buat. Lebih baik kau mengaku je lah Erzo daripada kau diam diri nanti jadi masalah tau. Aku dah kata aku tak buat. Engkau ni kenapa tak percaya kat aku? Bukan aku tak percaya, tapi kalau orang dah salah macam gitulah. Bukan kata pernah dia tu salah. Kau ni kan Mikael. Kalau kau kena dengan aku. Ya, kepada kawan berkabut boleh masuk dalam ruang emergency sekarang. Berkabutnya dah sedar. Pertemanan atau musuh, di belakang tawa terselip keluhan. Siapa di hati yang masih setia? Siapa yang bawa niat yang gelap? Erzo Mikael berkabut. Siapa yang benar? Siapa berdusta? Pertemanan atau musuh, langkah demi langkah, rahasia akan terbongkar. Kebenaran hanya tunggu masa. Masa. Tapi kalau orang dah salah macam gitulah. Bukan kata pernah dia tu salah. Kau ni kan Mikael. Kalau kau kena dengan aku. Ya, kepada kawan berkabut boleh masuk dalam ruang emergency sekarang. Berkabutnya dah sedar. Baik, kalau macam tu saya minta izin keluar dulu untuk rawat pesakit lain. Awak berdua boleh tengok berkabut kat dalam. Berkabut dalam keadaan okey je buat masa ni. Jadi awak boleh jenguk dia lah dekat dalam dulu buat sementara ini, okey? Saya minta izin pergi dulu. Aduh. Agaknya kawan aku datang melawat ke tak Aduh harap diorang tak terkejut lah kalau aku ni. Kau okey ke berkabut? Ada sakit lagi ke kat bahagian mana-mana? Tepi Erzo, jangan sentuh dia. Kenapa kau ada kat sini? Dan kau Erzo? Jangan risau berkabut, aku ada. Erzo takkan buat apa-apa kat kau dah. Kalau dia buat, biar aku ajar dia sampai dah. Memang aku buat apa? Apa masalah kau? Aku tak buat apa-apa. Kau suka cari kan Mikael? Kau jangan nak berpura-pura lah. Aku sanggup kehilangan kau pergi. Sudah. Tak perlu nak gaduh besar. Ingat tak korang datang sini sebab nak tengok aku je kan? Atau nak biar Tapi kau macam mana berkabut? Shh, tak apa, itu di kemudian hari je. Aku tak nak sebab benda ni besar nanti jadi masalah. Faham Mikael? Aku sihat ni, tak ada masalah apa-apa. Masalah kecil, cuma nak selesaikan masalah Mikael. Mikael ni memang perangai dia macam tu, jangan ambil hati sangat. Oh, tak apa.
Aku faham. Macam mana berkabut, kau okey je ke? Aku nak tolong kau ni. Sekali nak jaga kau lah kalau kau nak. Tapi kalau kau tak nak pun aku tak paksa. Tak apa, aku okey je. Sekarang aku lebih membaik dah. Kau tak payahlah nak jaga aku. Aku tahu jaga diri sendiri. Aku bukan budak kecil lagi kau nak jaga-jaga. Tak payahlah, tak apa. Aku tak minta pun kau jaga aku sebenarnya. Baguslah macam tu berkabut. Tapi kau yakin kau tak nak aku jaga kau dekat ward selama kau dekat hospital ni? Alah, tak payah susahkan diri kau je. Lagipun aku tahu kau tengah sibuk kan. Sibuk apanya berkabut engkau ni? Aku ni datang sini sebab engkau. Engkau yang text message dengan aku, suruh aku jumpa dengan kau kat sini. Kau hantar location kat sini. Aku sanggup ambil cuti sebab gara-gara aku nak jenguk engkau tau. Jenguk engkau datang rumah. Engkau ni, takkanlah dengan kawan sendiri pun engkau tak nak. Aduh, aku jaga engkau je pun. Kawan sendiri bukan orang lain. Ish, aku patutnya biarkan je tadi. Tak apa, maybe hari ni dia boleh lah aku bagi peluang. Setelah ini, aku takkan bagi peluang untuk kau lagi lah. Kalau kau nak lari dari aku, kau tunggu je lah Mikael. Aku akan balas dendam balik sebab kau dah hancurkan rencana aku. Kenapa kau kat sini Erzo? Tak balik lagi ke? Mesti ada sesuatu yang Erzo rencanakan dari aku ni. Aku tak sedap hati. Taklah, aku just terlalu bosan. Aku okey-okey je. Biasalah kita dah lama tak jumpa kan. Aku ingat nak ajak kau pergi mana-mana. Ish, diamlah Memang pun dah bertahun agaknya kita tak berjumpa Itulah, kenapa kau balik sini? Aku nak tanyalah.
Tak adalah. Aku balik sini sebab aku nak tengok keadaan berkabut je. Ikutkan tadi aku nak jaga berkabut sekali. Tapi berkabutnya sendirinya tak nak. Jadi aku tak paksalah dia. Lagipun aku ni cuti kerja. Jadi itu yang aku macam cakap. Pandai-pandai lah berkabut sendiri jaga diri kan. Oh, okey, faham. Kau kerja kat mana aku nak tanya jugalah kau kerja kat mana. Aku biasalah kerja kat Bandar Hagija. Aku kerja sebagai bisnes. Aku dari Bandar Hagija ke kota sini jauh Penat jugalah aku naik stesen kereta api dari Bandar Hagija ke sini dah dekat berapa jam. Dekat 3 jam jugalah aku datang sini. Tapi itulah balik mesti malam. Sebab sini ke Bandar Hagija lama Lagi kalau naik kereta api. Kalau aku drive tak apa lagi. Oh, ikutkan sekarang kau tinggal dekat mana Mikael? Biasalah kalau aku dah kata Bandar Hagija tadi. Ya, aku tinggal kat Bandar Hagija. Takkanlah aku tinggal dekat lubang cacing kan. Dah gurau aja. Aduh, kau ni kan Mikael memang pandai lah buat lawak. Kau daripada dulu memang kau pandai sangat buat lawak. Aduh, Alah, biasalah. Habis, kalau kau tanya kat aku lah kan, takkan aku tak boleh tanya kat engkau kan. Aku nak tanya jugalah dekat engkau. Engkau tinggal dekat sini, tinggal kat mana itulah aku pun nak tanya juga. Mana tahu kau ada rumah besar kan. Bolehlah share-share sikit location rumah kau tu. Mana tahu aku boleh datang rumah kau sekali. Takkanlah tak boleh kan. Kita kan sebagai best friend. Gitu. okey. Buat masa ni aku tinggal dengan berkabut je lah dekat dalam satu rumah. Tapi it's okay lah kan. Walaupun aku tinggal kat rumah dia. Macam tu lah. Okey, faham. Lepas tu kau kata kau orang bisnes kan. Memang kalau kau orang bisnes kau busy ke? Biasalah aku ni kan orang bisnes. Jadi busynya tu taklah seberapa sangat bagi aku. Tapi kalau bagi orang lain aku tak tahulah. Kadang kita ni tak sama tau. Kadang dari segi kita ni semua tak sama. So kira ikutlah orang tu. Kalau orang tu busy sikit maybe tak semuanya busy sebab bisnes kan. Tak semuanya busy sebab bisnes. So kau kena faham sendirilah. Oh, begitu. Iyalah tu kau Belagaknya. Tapi kan aku nak ajak engkau balik rumah, boleh tak? Rumah mana? Kan aku tinggal dengan berkabut kat dalam satu rumah. Kau nak ikut balik tak dengan aku? Jadi itu yang aku tanya. Kalau kau tak nak pun aku tak paksa. Aku rasa boleh lah kot. Aku ikut sekali dengan kau. Lagipun aku kawasan bandar ni aku tak tahu sangat. Mujur lah, aku selalu tersesat walaupun aku tengok map dekat dalam handphone aku. Kat Google map aku ni selalu sangat bagi aku jalan jauh. Dia orang bandar tapi tak reti guna map langsung. Habis apa guna kau ada map kalau kau tak reti nak tengok map? Aduh, betul. Aku tak adalah sampai macam tu sangat. Erzo? Kau kita Erzo? Aku boleh ikut kau kan? Ke kau tengah fikir something? Taklah, jom. Aku ni tadi tak fikir apa-apa pun. Tadi aku tengah macam termenung sekejap. Tiba-tiba termenung sekejap macam gitu. Okeylah, jom. Hai, sabar je lah kau ni Erzo.
Yelah, jomlah. Assalamualaikum, welcome to home ya. Aku nak duduk dulu. Penatnya aku bawa motor. Dari bandar ke sini, ya Allah penat. Aku penat badan aku. Assalamualaikum. Korang berdua kan tinggal kat sini. Nanti malam aku nak tidur kat mana kau ni pun. Tutuplah pintu juga. Last aku juga yang kena tutup pintu tau. Kau ni kan Elzo. Apa je lah. Badan aku dah penat, dah letih dah ni. Aduh, kau tak payahlah nak membebel sangat, Mikael. Apa kau ni, Sepertinya ada buku aku kat sini. Kalau berkabutnya simpan lagi lah. Kejap aku nak cari buku tu. Mana Ini bukan. Ini pun bukan. Mana satu Ini pun sama bukan. Dia tak perasan rupanya. Aku rasa maybe rencana aku yang kali kedua ni pasti takkan gagal. Kalau berkabut masuk hospital, aku ada peluang lagi nak balas dendam dengan BKI pula sampai masuk hospital. Sampai dia Hai, Mikael kesiannya kau, mudah ditipu. Kita berjalan bersama mimpi dan harapan, namun masa tak berhenti, luka lama kian berduri. 4 tahun kita diam, rasa itu masih terpendam. Bila bertemu semula, adakah kita masih yang sama? Kenangan itu tak mudah dilupakan, tapi siapa yang jujur dan siapa menyimpan perancangan? Pertemanan atau musuh, di belakang
Dia tak perasan rupanya. Aku rasa maybe rencana aku yang kali kedua ni pasti takkan gagal. Kalau berkabut masuk hospital, aku ada peluang lagi nak balas dendam dengan BKI pula. Sampai masuk hospital. Sampai dia Hai, Mikael kesiannya kau mudah ditipu. Haish, mana ni bukunya ni? Aduh. Aku tak jumpa bukunya weh. Erzo, asal banyak buku pening Oh, tak payahlah cari Erzo, dah malam dah pun. Kau tidur je lah. Kalau kau tak jumpa buku tu, tak apalah. Tak payahlah cari bukunya. Menyusahkan aku je lah Erzo ni. Hish. Alah, padahal aku baru nak baca buku tu weh. Aku teringin sangat nak baca. Aduh, kalau tak jumpa macam mana? Aku baru nak baca weh. Alah Erzo, tak payahlah baca, dah malam dah kot. Lagipun kau dah besar kan. Tak payahlah nak jadi pandai sangat. Engkau tu dah terlebih pandai dah. Diamlah bodoh. Dah lah, malas lah aku nak layan kau. Aku nak tidur dululah. Aku majuk dengan kau. Erzo ni kan cakap sikit pun tak boleh. Aduh, cakap sikit pun nak merajuk. Erzo.
Aduh. Dah pagi ke? Mana Mikael ni? Ha? Kenapa dia tak ada kat rumah? Aduh. Okey, sekarang aku nak cuba call Mikael dulu. Siapa tahu dia angkatkan callnya. Manalah tahu, takut dia busy je ni. Aduh. Pening kepala aku lah. Hai Mikael, apalah kau tak ada kat rumah? Hey. Hello. Mikael. Kau kat mana Mikael? Aku bangun kau tak ada kat rumah. Kau kat mana? Kenapa tempat kau bising sangat? Oh, tak adalah. Aku kerja lah. Takkanlah aku ni. Kau ni pun, aduh. Oh ya, aku lupa nak bagi tahu kau kalau aku kerja kan. Maklumlah, aku lupa sikit nak bagi tahu kau kalau aku kerja. Minta maaf lah Erzo. Aku lupa nak bagi tahu kau malam tadi. Aku ingatkan kau kat mana tadi Erzo. Patutlah. Kau ni pun satu tak bagi tahu aku juga kalau kau pergi kerja. Aduh, mana aku tak gelabahnya. Aku tiba-tiba aku tanya, kau kat mana? Kau kat mana? Itu tadi aku macam bangun-bangun tadi aku tengok tadi. Kau kat mana? Itu masalah. Aku ingat kau ke mana, rupanya kau kat kerja. Oh, okey, faham. Kenapa Mikael? Ada masalah ke? Aku tengah kerja ni. Tak, aku saja je call kau sebab aku nak tahu kau kat mana. Kak, Itu itu masalahnya. cuma di 10 je kak. Itu aku kata dekat kau tadi Erzo. Aku ingat kau ada apa-apa masalah tadi. Kau macam sibuk je Mikael. Aku memang sibuk pun. Lagipun aku ada banyak kerja nak kena settlekan ni. Oh, okey. Macam ni lah Kalau engkau sibuk, tak apalah, kau uruslah kerja kau tu dulu. Aku nak matikan call dulu, okey? Okay, nanti apa-apa kau call aku tau. Okay, bye. Kenapa harus Mikael keluar rumah? Aku dah kena buat rencana baru. Kenapa aku terlampau bengong geng? Aku tak boleh lepaskan peluang. Aku kena buat sesuatu untuk biarkan Mikael masuk hospital juga. Aku kena buat sesuatu. Tak boleh. Aku nak lepaskan Mikael macam gitu je kat tangan aku. Biar sekali kamu masuk hospital.
Akhirnya aku ada rencana baru. Kau tunggu je lah, Mikael. Akan aku buat kau hancur sekali dengan berkabut. Aduh. Aduh. Aku penatnya. Apa benda ni? Kejap Sekejap. Mari aku baca. Mikael, aku keluar. Kalau kau balik rumah lewat malam, pintu aku tak kunci. Okey. Ya, aku penat jugalah. Okeylah. Aku nak masuk dalam dulu. Aku rasa aku mulai curiga dengan Erso sebenarnya. Apa yang dia buat sampai berkabut masuk hospital? Mesti dalam rumah ada benda yang sesuatu Erso dah rancang untuk balas dendam ke aku ni. Aku kena hati-hati ni. Tak ada apa-apa pun. Kat mana Apa sebenarnya yang si Erzo tu buat? Aku rasa macam something like ada benda yang disembunyikan kat aku. Tapi apa benda pelik. Mikael, kau ni bodoh sangat. Aku ni sedang memerhati kau, cuma kau tak perasan. Tunggu aku balas dendam, ya. Kalau boleh aku nak buat kau lagi teruk daripada berkabut. Dulu kita berjalan